Waalaikumsalam. Okey, soalan dari kawan kita ni, kenapa ada company emas lain boleh jual lebih murah daripada Public Gold? Walaupun mereka jual harga lebih murah daripada Public Gold, tapi value yang diberi tak sama seperti mana yang Public Gold bagi. Okey, bila tuan-puan yang baru nak mulakan simpanan emas, ianya bukan soal harga emas yang rendah sahaja. Ianya mestilah mudah nak beli dan mudah nak dijual di masa akan datang. Dan ada 5 ciri yang saya belajar daripada guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, sebelum kita nak memilih di mana platform emas yang kita nak pilih. Yang pertama, harga per gram yang rendah. Yang kedua, spread yang nipis. Yang ketiga, stok yang tidak terhad. Yang keempat, syarat jual beli yang tak cerewet. Dan yang kelima, ada cawangan jual beli yang banyak. Ini 5 ciri-ciri yang kita perlu tahu, tuan-puan. Sebab tu hari ini kita lihat, walaupun harga emas di Public Gold lebih mahal, tapi kenapa hari ini customer Public Gold dah lebih daripada 2 juta orang yang menjadi customer Public Gold. Ini kerana value yang customer Public Gold dapat ini tak boleh dapat di platform lain. Jadi dapat sesuatu, semoga jawab soalan. Belum ada akaun emas, klik link dekat bio.